Assalamualaikum. Nak part 2 sekarang. Waalaikumsalam. Ya, jangan menekan. Kan ni bulan puasa ni, sabar sikit. Boleh kan? Sambungan untuk hari tu. Kalau dah nama pun restore, mestilah kita nak bagi dia cantik balik. Kemas. Lepas tu, ikut balik macam asal. Tapi mesti ada yang tertanya-tanya. Kenapa owner nak campur pai negara lain-lain? Sebab dia punya duit kan, suka hati dia lah. Hahaha. Tak ada, kita gurau je Jangan marah-marah bulan puasa ni. Kita masuklah sikit pasal sejarah Honda ni. So, tahun 1988 lahirnya Honda Cup 100 EX dekat negara matahari terbit iaitu Jepun. Cup 100 EX boleh nak dikatakan model asas lah untuk ES5. Masuk tahun 1990, Malaysia pula keluarkan Honda ES5 5 Star hasil pemasangan oleh Kah Motor. Sebelum Bonsun, Honda ambil alih. Dan yang paling best masa tu, belum ada lagi part daripada AAP macam sekarang ni. Kalau ada pun part daripada Jepun, contohnya macam Ringo Shigekian Japan dengan exhaust TIS, Thailand Industrial Standard. Lebih kurang macam Sirim dekat Malaysia lah. Sebab tu lah kenapa owner nak gabungkan part-part daripada negara-negara yang lain. Supaya dapat hasilkan sebuah ES5 yang rare tapi kekal kat original parts. Lepas 5 star muncul pula versi upgrade macam Honda ES5 High Power dengan Dream. Setiap model ni ada identiti dan spesifikasi tersendiri. Dari segi cover set, lampu, meter panel, block engine sampai detail kecil macam stiker dan emblem. Adalah satu kisah yang paling rare. Pernah ada engineer Jepun yang kerja dekat Bonsu masa awal pengeluaran ES5 ni. Sebelum dia balik ke Jepun secara rasmi, dia bawa balik sebiji ES5 dari Malaysia ke sana. Siap dengan nombor plate Malaysia pun dia angkut bawa pergi sana. Nampak tak betapa bernilainya model ni? Motor rakyat Malaysia tapi sampai orang Jepun sendiri pun hargai. So, seperti di dalam video yang korang nampak ni, kita orang dah start pasang sikit-sikit. Betul tak? Tapi kita orang tak boleh nak tunjuk full. Video banyak sangat ni. 3 biji motor kan. So, kalau korang nak tengok result dia, macam biasa korang kena komen dekat kita orang punya video. Nak part 3 sekarang. Tolong sekarang. Okay? So, itu je video untuk kali ni. Kita jumpa di part yang akan datang. Jangan lupa follow, like and comment. Bye.